Kita bersama dalam projek hari ni kita akan main game horror. Jadi game horror ni berkonsepkan pasal shawarma, tapi game ni dah lama dah. Game ni memang sangat lama geng. So saya baru je nak main. Saya tak tahu apa berlaku saya main dan seterusnya kita jumpa benda misteri di shawarma dan ending dan juga misteri orang membeli shawarma. Jadi kalau korang pernah main kiosik, korang komen dekat bawah. Jadi okey apa video ni kalau suruh ni, kalau like, kalau share, kalau tak bakal kalau subscribe dan juga like and share. Jangan lupa support channel ini dan kita akan berlanjutkan game horror pada malam ini. Pukul 11 malam. Nak masuk pukul 12 baru tak nak main. Okey geng, kita nantikan game kiosik shawarma. Kiosik je lah tajuk dia. Okey. Game lama. Okey, let's go. Okey lagi, jadi pada malam ni saya tak tahulah sampai pukul berapa. Dah nak dekat pukul 12. Jadi saya akan berani main ni Okey. Jadi jom kita play lah. Janganlah continue sebab saya saja je nak main kan. Okey, kita tengok setting dulu geng terlebih dahulu. Okey, kita ada bahasa French, German, Russian, Italian, Spanish, Portugese, Japanese. Weh, Japanese Chinese 新手册 Cina Korean jual sayur salah bukan tu. Polish, ada banyak bahasa, language. Serbian, Turkish, Arabic, lagi Homser, Vietnam pun ada, Ukraine. Okay, so game ni ramai je main, ramai negara main lah So game ni memang game viral Saya cakap ni game viral. Okay, jadi jom kita main. Okay, kita kalau nak tengok kan story mode atau endless mode bagi saya tak main. Relax mode dia macam just chill je, tapi kita akan main story mode Kita akan masuk ke story mode. Okay, hari pertama. Okay, day 1. Okay, kita day 1 pun dah nak buka kedai pun macam ni juga Okay, so ni. Hello? Hey kids, I'm Michael, your boss. Oh, bos kita ni. Is Michael your boss? Just wanted to say good luck your first day here. Okay boss, saya memang first day last guy, this last very long, but I hope you will. Saya memang boleh, tapi tengoklah bos macam mana. Kalau tak, saya tak nak kerja sini. If being sick to stranger lately, saya memang telah stop it. What's what? I didn't hear from him again. It was some not rewards just in your head. If you need help with any recipes, you can check it out over cookbook and the table. If you need any ingredient bahan, there is always more room. Ada bahan dekat dalam bilik. Pukul 12 kita tutup. Jangan lupa. Okay, baik. Pukul 12 tutup geng. Tak ada makna nak buka. Okay, ni adalah bahan mustard semua kalau dah habis. Awak. Oi, Assalamualaikum. Hello. Hey, did you see around here? You must be the new guy. Saya ni pun je baru. I don't understand. I can get hotdog please. Ini game shawarma ke game? Saya rasa bukan shawarma ni. Oh silap. Alah, bukan shawarma lah geng. Sorry intro tadi Ini game hotdog. Saya tak tahulah game ni game viral. Okay, mari kita potong. Okay, campak. Okay, macam nak buat bukan potong ni. Angkat. Nak kena buat apa ni Dia nak hotdog. Buang. Tak, kita nak buang. Sekejap. Kau kena ambil hotdog dia sekejap. Sabar kak. Akak boleh sabar Okey lah geng. Saya silap geng. Ini bukan shawarma lah geng. Aduh, malunya saya. Allah.
Mana sausage? Okay. Okay, hotdog, sausage. Saya rasa ni tak goreng. Ni letak je kot. Saya ni terlalu Malaysia. Ya Allah. Tak payah letak dulu. Sabar. Dah hitam. Ambil. Dah masak dah. Okay, biar di situ. Okay, kita ambil roti dia. Akak tak ada sayur. La ilaha illallah. Sorry kak, saya minta maaf kak, membazir sikit. Ini part membazir, bagilah saya kak. Sorry ni for first day saya main game ni Alah, tak boleh masuk ke? Tak boleh masuk ke dah ni lah. Kak ambil lah. Kak, akak boleh pergi kak? Akak tak nak ke? Oh mentah. Sorry. Mana akak ambil? Oh salah. Sorry kak. Okay, saya kena buat lagi satu lah geng. Aduh. Saya kena tak order ni. Dia angkat dia. Sekejap. Kena tak order ni weh. Susah juga game dia. Okay dah kot. Janganlah campak. La ilah. Tengok dah membazir ban. Oh, sekejap. Nak buat apa bang? Akak ni tak suka makan ni. Okay. Betul letak ni. Sabar Sabar ya. Oh macam tu. Okay. Sabar kak. Okay kak, dah sampai. Akak nak apa? Akak tahu tak kak, saya dah penat dah kerja kak. Kak saya berhenti kerja kang. Okay. Macam mana ni? Sekejap. Oh dah ada ni. Sekejap. Saya salah ni. Sekejap. Oh ni susah lagi. Sekejap. Game ni dia kena buat sendiri. Dia tak ada apa-apa bantuan So saya minta maaf kepada yang semua yang korang tengok YouTube channel saya ni bukan shawarma geng. Saya salah. Okay, anggapkan je lah itu kesilapan saya. Sabar kak. Ya Allah. Kak sorry kak. Salah lagi kak. Sorry. Hotdog. Kak nak hotdog. Mana ban? Ban roti mana? Mana ni? Okay. Akak pun special kak. Apalah kak ni tak cukup ke dunia ni. Masa depan sikit boleh? Sini sikit. Sabar kak, sabar. Relax, chill. Saya tahu akak lapar. Dah ke masak? Sorry kak. Oi, hitam pula mencakap. Sorry kak. Sorry geng. Saya ni masak memang lembab sikit. Memang menyebalkan saya masak. Okay, ambil. Goreng lagi. Sorry korang yang korang tunggu mana part horror. Sorry. Okay, dah masak dah kot. Kat sini. Kenapa game ni campak Okay. Nak order je kan? Okay, awak tak nak sayur. Awak tak nak sos. Tak cakap tak nak sos. Wah, kak ni. Terima kasih. Saya simpan baki Aduh, akak ni. Apa ni? Ni apa ni? Pisau. Janganlah main-main. Abang nak apa bang? Hey man, bang. Burger cheese. Okay, cheeseburger ni. Okay. Cheeseburger siap. Okay, cheeseburger siap.
Mana daging burger ni? Daging burger ke? Ni kot. Daging burger. Pisau. Okey. Daging burger, pisau. Okey, dah masuk betul. Abang nak apa bang? Oh, cheese. Okey. Saya tak nak goreng hangit sangat. Nanti abang bukan suka pun saya goreng hangit. Abang kan resi cukup. Oh, dah overcook. Okey. Tak sini. Jangan campak rezeki tu. Sorry abang. Sorry. Saya tak buat semua ni bang. Okey, potong ni okey. Ini macam nak pergi cheese. Okey, cheese ada. Abang tak nak ke sos ke? Mendarah abang makan macam ni bang. Mana ada orang makan burger macam ni? Abang. Berbelik kau. Okey. Abang dah siap bang. Nah. Abang boleh pergi macam jauh. Abang makan elok-elok. Jangan makan tak ajak orang. Jangan. Abang kaya kan. Semoga abang rezeki bang. Belanja orang bang. Infak. Ingat tu kan bang. Okey, mantap. Dia bagi duit. So, job kita selesai. Okey. Tahu. Kita tak payah tengok tutorial pun tak apa geng. Kecuali kita ni kan menggelabar sikit. Okey. Siapa lagi? Oh, abang ni. Okay, give me a burger and hot dog both with only ketchup. Okay, boleh. Sabarlah dia ni. Kau dua-dua nak ketchup. Okay. Kita goreng hot dog. Burger nak handle lu malas lah. Dia goreng saya satu bang. Abang suruh saya cepat kan. Abang tunggulah bang. Biar kena marah bang. Saya tak nak bertanggungjawab bang. Dah masak dah tu. Dia letak sini. Daging burger. Sekejap bang, sabar Abang tak boleh sabar. Jangan bagi saya hilang sabar. Kalau saya hilang sabar, siap abang. Bang, saya hilang sabar ni bang. Abang tahu tak, saya buat burger ni malam-malam ni, hujan-hujan ni makan burger. Okay. Ambil bak. Oh ya Allah, dia pergi balik macam tu je rezeki weh. Ini roti. Ambil ni kecap. Okay. Throw. Sekejap. Nak ambil ban ni sekejap. Tak bang, sabar Sabar. Nak makan tu kejap. Ya Allah. Elok-elok dah perangai tu. Aduh, sekejap pergi kau. Udah tu je. Sabar bang. Jangan balik dulu Abang balik siap abang. Sekejap. Kecap. Okey. Ya bang, sabar. Abang ada order ni. Lepas tu abang order ni bang, semoga murah rezeki bang beli kedai burger saya bang. Bang, tadi saya tersalah intro. Patut dia bukan shawarma, burger bang. Saya jual burger dengan hot dog bang. Maaf bang. Balik elok. Okey, semua murah rezeki bang. Baliklah. Macam nak halau orang ni ada tak benda? Oh, dia dah balik dah. Saya pun tak sangat takut. Aduh, game ni dah tengah malam. Ni dah horror dah ni. Macam mana nak hidupkan ni? Alamak. Game ni seram geng. So apa? Ni kot. Okey. Apa ni? Ya Allah. Sorry geng, saya tercarut. Tengah malam ni geng. Nak main game horror apa malam-malam ni? Siapa? Padam lah. Abang, I love the smell. The smell of rain. Oh, awak baulah sambil memang one hot dog sayur dan kecap. Okay. And cool soda. Boleh. Tak ada hal lah. Awak nak ni letak ni. Ni pun sihat makan ni daripada awak makan kosong aja. Makan dengan sayur.
Jangan apa-apa tu, game ni seram tu. Woi, goyang saya main game ni geng. Sepati Okey, kita tak tahu bila kita habis main game ni Kita tengok saja nanti. Kalau kita sama, kita akan sambung next video Okey, dah masak dah. Sabar bang. Abang jangan cari masalah dengan saya Okey, abang nak sayur kan nanti. Kena ambil ban dulu, soda abang nak. Abang kena sabar bang. Okey, saya sabar lah ni. Alah, cepatlah sikit. Yelah bang, sorry abang. Alah, nak marah pula. Okey, tak. Sayur dulu Dah terpaksa buat Wow. Letak dulu sana. Saya rasa kena potong macam ni. Kena potong sayur kan. Okey, pisau. Okey, mantap. Siap bang. Sekejap. Okey, tak ni abang nak kecap. Okay, use. Sabar bang. Okey, sabar. Terus abang nak soda Okey. Soda. Abang nak soda. Sekejap, kita bagi dulu. Abang punya bang. Okey. No, I ask you something. Apa nak tanya apa, tanyalah. Kau ni nak takut-takut aku pula waktu-waktu tengah malam ni. Are you scared working? Bang, abang cakap saya kerja sini seorang-seorang bang. Saya nak cari rezeki bang. Abang tahu tak bang, saya nak cari rezeki. Yang abang nak takutkan saya tu kenapa? Apa pula, mana ada sesiapa abang ni? Apa yang berlaku bang? Aku tak tahulah, malah baik tahu. Aduh. Paranoid pula kau ni. The last kau nampak apa? Serius abang janganlah bang. Saya ni kerja seorang-seorang bang. Tengah malam ni. Dua abang ni. Kau nak pergi? Gila kau. Astaghfirullah. Tak apa bang, saya takut Allah. Okey. Seram lah. Kau ajar lu dia ni. Takut kau orang. Seram juga game ni. Okey, saya pula yang takut. Nak dekat pukul 12 dah mat. Seram lah game ni. Kenapa lah aku main game ni waktu malam? Wah. I'm excused. I just find it 20-hour shift at the factory. Now I'm heading home and wife and kid. Awak kerja kilang ke? I have to burger. Awak kerja kilang. Okay. Bagus. Macam ni lah suami yang bagus. Kepala. Dia beli untuk ni family. Okay, dia macam ibaratkan macam balik kerja kan. Kalau korang balik kerja, korang mesti terfikir family korang nak makan burger kan. Korang beli punya. Korang makan dengan family. Okay bang. Burger siap bang. Dia saja je nak takut korang. Tak payahlah bang, koyo sangat. Okay, lettuce. Mustard ada. Alah, mustard jatuh pula. Ada tak mustard lain? Ada. Mana mustard? Ni. Okay, ambil satu, kita letak kat situ. Abang jangan pergi mana pula bang. Abang ingat bang, saya seorang ni bang. Dia ambil ni. Dia seorang juga game ni. Sekejap. Ambil lagi lah weh. Ambil lagi. Seramnya game ni. Wah. Burger, hot dog. Okay. Siap. Mana pisau saya? Okay, mantap. 2 burger bang. Siap bang. Siap bang, 2 burger. Disebabkan abang cari rezeki untuk anak-anak abang, family. Abang beli burger. Semoga abang ada rezeki bang. Dan lagi satu, abang jangan tukar saya Tukar siap saya. Siap bang. Saya pukul lah bang. Bang, abang ingat tu bang. Okay, 2 hotdog. Okay, mantap. Okay, biar dia goreng. Dia raw lagi. Okay. Okay, dah masak. Okay, mantap. Sabar bang. Hotdog 2. Hotdog habis abang. Sorry bang. Kita boleh ambil lagi restock. Mantap.
Goreng lagi. Okey, kita tunggu. Burger ayam Milo, burger. Makan hot dog, bukan shawarma. Aku sesat cakap itu shawarma. Memang sesat dah. Okey, roti burger. Sekejap bang. Okey ni, bang punya lettuce. Ui, abang. Saya tak. La ilah. Oh, boleh. Oh, ya betul. Betul juga mesti lihat dia. Okey tak ni. Oh, sendiri je. Dah tahu dah sendiri. Baik bang, abang sabar Saya buat lagi satu. Okey, letak ni. Lettuce. Cheese bang. Cheese kecap. Abang tak nak sayur yang satu Oh, sorry. Sorry bang, sorry. Minta maaf. Saya ni problem sikit bang. Abang marah saya siap bang. Saya ugut abang, saya nak duit. Gurau. Sorry abang, saya ni stres sikit lah bang. Kerja seorang ni. Saya tak biasa kerja seorang. Tak tahulah bang kan. Ada orang cerita tu mulut masin sangat, jahat mulut dia. Macam nak lempang mulut dia. Okey. Sabar saya ambil ban jap. Abang tunggu je. Ban jap. Ban ni. Okey, mantap. Okey. Kecap. Cheese. Oh, dia dah letak cheese. Baik tu. Okey. Terus hot dog bang. Okey. Alah, ban lagi lupa ambil. Sorry bang. Tak sengaja lupa nak ambil ban. Aduh. Apa nama dia, ban? Kita ambil dua. Jap. Saya tak boleh interact dua bang. Okey. Aduh, itu raw ke? Ini raw bang, sorry bang. Duh, janganlah masuk raw. Mentah, tak suka saya. Tolong ah. Sorry lah bang, lambat sikit. Abang muka macam bengang. Ya Allah. Betul lah ni? Betul kan? Lecture. Sok. Okay. Mustard. Oh, dia boleh busuk ke? Lah, dia boleh busuk lah geng. Aduh bang, sorry bang. Burger abang dah basi. Wih, boleh basi tu bang. Boleh basi lah. Alamak, burger boleh basi. Alamak. Sorry bang. Basi pula. Suara saya ni lembab sikit. Saya ni bebal. Sekejap. Okey, burger lagi. Bawa sabar Okay, jap. Sabar bang. Oh, dia kena bagi saya satu lah. Lama saya ni pun lembab buat kerja. Macam tak biasa je kerja kat dapur ni. Okay. Bagi sekali Burger satu, hotdog dua. Kena tengok juga ni geng. Jap. Sabar bang. Maaf bang. Bang. Oh, dia kena bagi saya satu lah. Yang saya ni buat kerja lembab kenapa? Bebal lah saya ni. Sekejap. Cepat du. Kau tak member marah. Member kata cepatlah kau ni bers. Dah basi baru nak buat dia. Okay bang. Sorry bang. Abang jangan marah saya bang. Marah diri saya. Okay. Tak boleh ambil. Okay. Sabar bang. Jangan basi. Cepatlah mana. Cepat. Basi burger member. Sekejap. Burger lettuce. Alah, lettuce kena potong lagi. Rest aku tu. Sabar bang. Okay, sabar. Okay, dah masuk dah tu alang. Cheese. Cheese pula. Serabut dah cheese tu.
Cheese tu serabut. Sorry abang. Ya. Cepatlah. Ya Allah. Cepat. Cheeseburger mustard. Mustard mana? Dah hilang pula dah. La ilah. Cepat. Sorry yang saya buat kerja lambat. Dah bau busuk bang. Kena masak lagi. Sorry bang, lambat sikit. Saya lembat geng buat kerja. Sorry lah geng. Aduh, lagi satu je bang. Untuk bini abang. Bini kesayangan abang. Okay? Sorry abang Maklum abang kerja lembab. Okay, cepat. Milas. Okay, hotdog, lettuce, kecap. Okay. Buang, ambil. Dah. Sorry bang, minta maaf abang lambat. Abang tunggu tadi, MyML. Every Highly Like. Memang kau suka. Baik. Wah, janganlah bagi aku musibah. Dorang mulut dorang jahat gila weh. Saya dah lah takut main game ni sorang-sorang. Buat burger terkebil-kebil. Boleh balik tak? Sorry bang. Terkena kat abang pula. I have to pay. Alah, kejap lagi lah bang. Dah malam dah ni. Aduh abang ni burger mustard. Okay. Okay geng, ni last saya geng. Sekejap. Ban, sekejap. Bukan. Burger bun 2. Sok. Boleh balik. Okay, ni cepat sikit. Okay, burger bun 2. Bir. Okay. Burger bun 2. Daging burger ada dah. Packaging burger. Baling. Dia dah jatuh. Okay, kita goreng. Okay, kita sok. Okay, biar abang punya special sikit. Abang punya kotor Okay, dah masak. Okay, baling sini dah masuk. Okay, masak cepat. Okay, mantap. Masuk. Tak masuk. Wah, abang nak ni mustard kecap. Okay. Bila. Okay, sabar ya bang. Bang ambil dulu ni. Saya nak tidur lah bang. Betul tak bang? Saya dah ngantuk ni. Tak ada masa untuk muka abang ni. Abang nak beli 2. Okay. Salah. Sorry bang. Oh, abang nak ni. Okay. Sorry. Maaf bang. Abang hukum dah saya bang. Saya okey je. Supaya ada lagi. Kita dah banyak mistake lah geng game ni. Game ni kali kena fokus lah. Fokus masak je Okay, cepat sikit masak burger. Lambat lagi ke? Okay, mantap. Oh, abang nak ni. Bang, nak apa? Cheese dengan lettuce. Okay. Siap. Bang, ambil lah bang. Abang buta ke? Kita terbalik belakang. Aduh, tidak. Kita punya mistake banyak sangat lah geng. Kita terbaling geng. Tak maaf Bukan saya baling rezeki. Masalahnya saya terbaling. Yang abang ni pun pergilah ambil. Termenung aja dia. Dia tahu termenung je, tahu makan aja. Dia tahu nak ambil pun. Malas. Okay, dah masak mantap. Okay, ni. Okay, bang ambil.
Oh, abang nak bil. Okey. Selamat mabuk. Sorry. Abang ah. Tak peka. Ambil. Abang ni donat juga saya suap kau dengan abang. Mengada-ngada pergilah kau. Pergi duit. Dia sumpah ni seram tu game ni. Apa yang bising-bising ni? Mana bising tu geng? Okey, kita dah ada dua. Let's go. Tak ada apa-apa yang pelik game ni. Okey. Bos kita. Ikit, get job your first day. Biasalah, saya buat kerja lembab. I got the coffee machine. Oh, dah coffee pula. Dah ada coffee pula. Sabar bang. I want a job about pizza. Kau nak buat lawak apa bang? Never mind, is so cheesy. Kau nak cakap apa? Abang, kalau abang nak buat lawak pasal pizza, abang pergi keluar bang. Pergi. And order with your ketchup. Okay. Dia nak hotdog kecap. Mana ada pizza sini abang. Dia kenapa nak buat lawak? Tak lawak pun sebenarnya. Okay. Saya tak ada mood bang nak buat lawak bang. Sekejap. Dia ambil ni. Baling. Okay, mantap. Lepas tu ambil hotdog ni. Ambil roti. Baling. Okay, mantap. Lepas tu dia nak apa ni lagi lah. Coffee, hotdog, kecap. Oh, tu je. Benda simple tu je saya boleh makan bang. Saya suka. Ya Allah. Sorry bang. Bukan saya tak nak bazir rezeki. Memang saya nak bagi kucing makan. Sorry bang. Aduh, kadang-kadang salah ni. Mistake wrong ni. Jap. Goreng. Kita masak goreng. Hoi, goreng. Hoi. Kita masak. Okey. Baring terus lah. Kat sini dia nak atas ni juga. Ya Allah, sorry bang. Ada jeep kat sebelah abang tu. Siapa tu? Dia nak makan juga oh. Oh, ada cup. Yelah, kita kan nak buat kopi. Sabar ya bang, nak marah. La ilahi. Makan lagi. Nak main game ni pun gelabah saya. Jangan masuk. Saya tak suka lah. Okay, tak sos. Okay, buang, haling. Abang nak ni je kan? Masa nak kopi. Betul. Kita ambil cup jap. Okay, abang punya special coffee. Masa nak buat apa? Nak buat apa ni? Oh ni. Lah. Oh ni. Okay. Kopi siap bang, kopi. Minumlah air kopi sebelum kau terminum, okay? Ayo bang, sabar bang, abang tunggu je, relax je. Dah di stok juga kopi ni. Oh, penutup. Okay bang, tu je bagi duit. Nak free je semua. Okay, mantap. Okay, saya rasa dia kali ni yang dua ni saya rasa dia yang seram je lah saya nak tengok. Tak nak tengok pak yang bagi makanan. Dia bosan lah kan. One burger, hotdog, coffee, pizza. Bapak lah. Okey lah geng, saya rasa sampai sini je lah video kita pada kali ni. Kalau korang perasan ini adalah game horror geng, saya minta maaf saya tak boleh rakam yang panjang geng. Sebab takut nanti storage jadi akak punya esok. Okey. Allah, kedai tutup, jangan melawan. Kau nampak hotdog ni? Nampak pisau ni nak kena ke? Biasa tu. Okey. Oh, lagi sampai saja video kita pada kali ni. Hari ni saya nak stop jap sebab saya tak naklah panjang sangat video ni. Sebab video ni pun saya main sekerat-sekerat. Tengok part of part saya akan main.
Jadi geng, game dia saya rate dalam 5/5. Bukan 5/5, 10/10 sebab game tu best. Dia berkonsepkan pasal burger. Saya minta maaf yang tadi tu, yang intro tadi depan saya salah. Bukan game shawarma. Kiosik dia bukan sekadar kiosik ni shawarma je. Dia macam fast food lain lah. Macam contoh burger, pizza. Jadi saya tak tahulah geng pasal tu. Jadi saya wrong mistake yang tadi. So kita main game burger pizza saja. Aduh, cikgu betul. Okey, tak apa. Yang salah tetap salah, yang betul kita betulkan, okey? Yang salah yang salah kita boleh betulkan Kita boleh betulkan. Okey? Jadi geng, apa video ni, kalau kau suka video ni, kau lupa like, kau lupa share, kau lupa apa komen, kau lupa subscribe, kau support channel ni. Jadi geng, kita jumpa lagi hari, tak tahu hari lain hari apa, kita main game kiosik lagi sekali ke. Kita dah day 2, saya tak nak panjang. Okey lah geng.